Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Nurul Ashikin binti Azmi dari Kanik TV. Kini saya berada di mesyuarat PIBG kali ke-6 bagi tahun 2026 di SMK Panggung Jaya. Hari ini kita akan menemu bual pihak pentadbir dan ibu bapa bagi mendapatkan pandangan mereka terhadap peranan PIBG dalam kecemerlangan sekolah. Kini bersama kita seorang ibu yang hadir ke mesyuarat hari ini iaitu Puan Siti Nur Syakila binti Kamara Zaman. Baiklah Puan, apakah pandangan Puan tentang kepentingan menghadiri mesyuarat PIBG dan bagaimana peranan PIBG dalam membantu perkembangan anak-anak di sekolah? Kehadiran ke mesyuarat PIBG adalah sangat penting sebab di mesyuarat PIBG inilah kita boleh tahu perkembangan anak-anak dan mengeratkan lagi hubungan antara ibu bapa dan guru-guru di sekolah. Peranan ibu bapa sangat penting juga untuk ibu bapa menghadiri ke mesyuarat PIBG sebab di situlah kita boleh mengetahui perkembangan dan juga segala apa yang berlaku di sekolah dan kita juga boleh mengetahui disiplin dan sasiah anak-anak. Itu saja. Baiklah Puan, terima kasih Puan atas pandangan Puan itu. Bersama kita Tuan Haji Muhammad Khairul Bahari bin Ismail, Pengetua SMK Panggung Jaya. Puan Pengetua, apakah kepentingan mesyuarat PIBG kepada pembangunan sekolah? Alhamdulillah, kita semua maklum bahawa mesyuarat agung PIBG cukup penting sebagai wadah untuk menggembeling fikiran dan juga permufakatan antara warga sekolah dan juga ibu bapa. Jadi pada perbincangan inilah yang boleh mencatur dan mencorakkan program kita untuk kemajuan sekolah. Bagaimana kerjasama antara pihak sekolah dan ibu bapa dapat membantu meningkatkan pencapaian pelajar? Kita sedia maklum bahawa anak-anak ini sebahagian besar masanya adalah di rumah. Jadi perkongsian ataupun kolaborasi antara ibu bapa dan juga pihak sekolah cukup penting sebab sekolah menyediakan satu wadah dan saluran mengajar, tapi motivasi dan sebagainya tidak daripada ibu bapa yang berada di rumah. Akhir sekali, apakah harapan Puan Pengetua terhadap pelibatan ibu bapa dalam aktiviti sekolah pada masa akan datang? Harapan agar sambutan sentiasa hangat, sentiasa bersemangat, sentiasa berkobar-kobar untuk apa saja program di sekolah, ibu bapa akan hadir. Sebab ia adalah cerminan kepada anak-anak itu juga sendiri. Apabila mereka rehat, keberadaan ibu bapa mereka di sekolah ini, mereka lebih bersemangat. Dan saya rasa dan inilah sebenarnya yang membawa kejayaan kepada anak-anak khususnya apabila melihat komitmen yang padu daripada ibu bapa mereka. Baiklah Pengetua, terima kasih Tuan Pengetua atas perkongsian sangat bermakna. Bersama kita YB Muhammad Azizi, Pengerusi Gabungan Graduan Buang Usang. Baiklah YB, apakah harapan YB terhadap sekolah SMK Panggung Jaya? Okey, terima kasih. Okey. Pertama sekali kita sedia maklumlah bahawa Panggung Jaya ni antara satu-satunya sekolah menengah di Gongsang ni yang lebih boleh kategorikan sekolah memfokuskan kepada pelajar orang asli. Jadi bila kita dapat tahu ataupun kejayaan sekolah ni pada 2 tahun lepas di mana pencapaian agak luar biasa oleh pelajar orang asli, saya haraplah besar juga harapan dan kita amat berharap supaya untuk tahun ini, untuk keputusan SPM tahunan dan seterusnya, kita dapat meningkatkan kecemerlangan pelajar dari segi akademik. Sebab kita sedia maklum bahawa pencapaian akademik di Gongsang ni mana-mana purata kebanyakan sekolah ni memang agak berkurangan kalau nak bandingkan dengan sekolah-sekolah di bandar. Tapi kalau tengok kepada statistik ke belakang ini, maksudnya sudah ada peningkatan. Jadi dengan kejayaan demi kejayaan yang luar daripada akademik, kita harap selepas kejayaan dari segi kurikulum dan sebagainya, untuk tahun-tahun yang mendatang kejayaan akademik kita dapat capai untuk sekolah menengah Panggung Jaya. Okey, baiklah, terima kasih YB atas perkongsian itu tadi.
Kesimpulannya, mesyuarat PIBG bukan sekadar pertemuan tahunan tetapi platform penting dalam memperkukuh hubungan antara sekolah dan ibu bapa demi kecemerlangan pelajar. Sekian, terima kasih.